Dia tak ada rasa apa. Tu baru dia duduk makam ikhlas. Kalau orang puji dia tegangkat, tak jejak kan. Orang caci dia pula, wah dia naik angin, tu belum, tu jauh lagi kan. Dia tak berbau lagi maqamul ikhlas, jauh lagi. Sebab apa tu? Sebab qulubuhum ma'al khalaiq, hati dia dengan makhluk. Orang yang ikhlas ni qulubuhum ma'allah, hati dia dengan Tuhan. Maka yang dia nak redha Tuhan, yang dia seronok pujian Allah, yang dia takut murka Tuhan, bukan dia takut murka manusia dan bukan dia harap pujian manusia. Pujian manusia tak masuk dalam kepala dia. Itu orang mukhlisin, orang yang betul ikhlas. Kita test kat diri kita. Kita tasawuf kita tengok kat diri, ada tak benda tu? Kalau orang puji kita rasa mana? Kalau orang caci kita pula rasa mana? Kalau orang fitnah kita ke apa, ada tak? Kalau ada lagi benda terkuat tu, maknanya apa tu? Kena bersihkan lagi. Bermakna hati kita belum siddiq bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda ni rohani ni. Kalau zahir senang sikit. Kita semayang, kain kita koyak, orang boleh datang tegur kan. Minta maaf tuan, nampak kain tadi macam bocor je kan. Kita pun tengok, oh terima kasih ya. Kita pun ejaz lah. Kaki kita kena taik cecak, orang tegur, terima kasih, boleh kita basuh, mayang balik. Itu luar, yang dalam dia pun nak tegur. Yang dalam bertepi, riak, unjuk, takabur, ego, pandang diri, tampal-tampal lah. Maknanya apa? 800. Kalau dia selesai bersih ni, dia makan dapat duduk maqamil wilayah.